Ni kau betul ni lah. Ada yang ni yang cek nanti cek pernah dekat rumah. Berbeza. Berbeza. Baiklah. Bang Farid ni memang tak jauh. Beza tak nak ada sedap. Jadi kita sama-samalah panjangkan bacaan kita ini, mudah-mudahan Allah mengampuni, Allah merahmati kehidupan mereka di alam barzakh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bahwasanya kami guru-guru negara Malaysia dengan ini berikrar mendukung terus cita-cita kami terhadap tugas kami dan menyatakan keyakinan kami pada cita-cita murni pekerjaan kami. Kami akan berbakti kepada masyarakat dan negara kami. Kami sentiasa menjunjung perlembagaan negara. Kami akan mengamalkan prinsip-prinsip hukum negara pada setiap masa. Terima kasih.
Ketika itu, Cikgu Ahmad telah terdengar dan ternampak kejadian itu. Seterusnya, semasa Azri berehat di kantin, Hijab pula. Kau makan apa tu? Kau makan apa tu? Kau tu dah lah. Kasih satu buruk. Mesti nampak tak mampu nak berikan. Jangan ni, kalau tak, malas dia sikit macam ni. Jangan demikian. seterusnya, Azri berjumpa dengan Cikgu Ahmad di bilik guru dan menceritakan masalahnya. Jadi, awak buka apa tak ni? Ini tak awak. Selepas itu, Azri dan Cikgu Ahmad masuk ke dalam kelas. Weh, diam semua. Awak tahu tak ada masalah? Awak perasan dia ke? Dia ada masalah juga. Jadi dia lah nak yatim. Awak tu nak keadaan yang besar nak yatim. Nak makanan pun nak makan dia dekat perut. Orang tu juga dia cakap kasut dia kotor, busuk. Kalau kotor dan busuk dia letak di sekolah. Ajar. Kau semua bangun kita mahu ni sekarang. Kali apa tu ni? Seorang guru dengan sengaja mengatakan begitu. Dia melihat yang diam, yang terluka, yang hampir menyerah, lalu menurunkan harapan, bukan sekadar jawapan. Kehadirannya bukan hanya untuk mendidik minda, tetapi juga menyentuh jiwa. Kerana kadang-kadang satu perhatian tulus daripada seorang guru mampu mengubah seluruh hidup seorang murid. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru SMK Alam Beraja dan terima kasih cikgu. Sekian dari kami. Terima kasih. Kau dah nampak semua. Alright. Okey, angkat tangan semua. Tolong ambil. Pembantu tolong ambil bola, susun cepat. Kira markah. Kira markah yang jatuh. Murid-murid sila beri sokongan. Sokong semua cikgu, sokong semua cikgu. Siapa nak sokong tim pengetua, sokong. Okey. Kira markah. Cikgu Musli, sila berada di barisan anda.
Cikgu Muzli, sila berada di tim anda. Penada.